Sejak malam tu, hidup aku berubah. Bukan sebab aku nampak pocong, tapi sebab aku mula sedar aku ada tersilap sesuatu. Keesokan harinya, pada waktu pagi, suasana suram, bunyi ayam berkokok, tapi tiada keceriaan. Aku bangun atas lantai ruang tamu. Mak kata aku pengsan, tapi aku masih ingat jelas muka pocong tu. Aku fikir itu cuma mimpi, halusinasi sebab penat. Aku fikir balik kenapa semua ni jadi. Baru aku ingat, seminggu sebelum tu, aku pernah rakam bunyi dekat kawasan kubur tu. Waktu tu aku ternampak satu kubur baru. Ada kain kafan koyak di hujung. Aku tak fikir panjang. Aku ambil gambar, rakam suara cengkerik dan aku pijak tanah kubur tu sebab nak dapatkan audio yang real. Aku ketawa masa tu. Tapi sekarang aku rasa aku dah langgar sesuatu. Lepas tu aku jumpa Pak Anda, orang lama kampung ni. Dia dengar cerita aku dan terus diam. Kemudian dia kata, "Kau ada pergi kubur baru belakang surau? Tu kubur seorang perempuan yang mati malam Jumaat. Mayat dia digali semula sebab ada bomoh nak guna kain kafan dia. Tapi tak sempat, kain tu koyak, benda tu tak sempurna, roh dia tak tenang. Kalau kau pijak kubur tu, engkau dah langgar sesuatu. Engkau dah jemput dia balik." Sejak malam tu, aku makin kerap diganggu. Bunyi macam ada sesuatu lompat atas bumbung. Kadang-kadang bila aku edit video, ada suara perempuan menangis di latar. Mak aku mula nampak bayang putih lalu depan bilik. Satu malam, aku terjaga. Aku rasa ada benda berdiri hujung katil. Dan di meja kerja aku, gambar lama yang aku ambil malam tu keluar sendiri dari galeri. Dan kini ada muka perempuan dalam kain kafan tengah tengok aku. Cerita bersambung di video seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi.